berlumba tadi yang pergi bendera kan. Sebenarnya bagi anak-anak yang naik motor untuk berlumba ni, mereka sebenarnya tak syok kalau berlumba di tempat trek yang diberi. Tapi dia lebih selesa untuk berlumba di laluan awam ini, di jalan raya, di laluan raya dan sebagainya. Jadi kalau kita ketatkan pun, mereka akan juga menggunakan laluan yang salah, yang illegal itu dilaksanakan oleh mereka. Jadi macam mana kita nak bawa mereka ni ya pada keadaan yang lebih selamat supaya mereka benar-benar dapat mengelakkan kemalangan-kemalangan yang terjadi selepas itu. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi syok ke tidak, ia adalah satu isu keselamatan ya, keselamatan, dan insya-Allah saya rasa dengan didikan dan juga penguatkuasaan anak-anak berikut boleh ya dapat fahami bahawa keselamatan itu adalah lebih penting. Jadi apa-apa pun ya semangat nak berlumba dan sebagainya boleh disalurkan dengan izin channel yang sah. Jadi